Seronoknya berbuka puasa bagai berlari dalam cahaya. Sesungguhnya orang berpuasa gembira bila bertemu Tuhannya. Izinkan saya bercerita tentang bagaimana hendak mendapatkan hakikat berpuasa. Pertama, puasa kena ada akidah yang betul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memang banyak melihat orang bukan Islam yang share pengalaman mereka berpuasa. Tapi oleh kerana akidah mereka berbeza, maka mereka tidak akan mendapat hakikat berpuasa. Mereka mungkin mendapat manfaat kesihatan kerana bila perut kita dikosongkan, maka maintenance shutdown akan buat kerja untuk repair balik mana-mana organ, InsyaAllah. Jadi kita orang Islam betulkan akidah kita, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yakin Allah kuasa, makhluk langsung tak ada kuasa. Dengan puasa akidah macam ni, maka puasa kita ada nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Janji Allah akan memberi ganjaran yang terbaik untuk mereka yang berpuasa dengan akidah yang betul. Kedua, tuan-tuan yang mulia, orang puasa ni dia kena ada bawa ketaatan dalam solat, keluar solat, bermakna kena solat. Sebab ada orang puasa tapi tak solat. Jadi dalam hadis mutakab, kitab hadis pada ayat amal kan, ada kisah bagi tahu bagaimana amalan pertama yang akan ditanya di akhirat kelak adalah solat, yang mana sekiranya solat diterima, maka barulah amalan lain akan dihisap. Jadi sia-sialah kalau kita puasa tapi tak solat. Sebab tu ada hadis Rasulullah SAW beritahu, ada orang berpuasa tapi hanya mendapat lapar dan dahaga. Jadi kita solat, tuan-tuan. Solat macam bulan tak puasa, yang mana bila puasa solat terus dijalankan. Ketiga, tuan-tuan yang mulia, untuk dapat hakikat puasa, kita kena ada ilmu. Sebab tanpa ilmu, kita akan langgarlah pantang larang puasa. Rukun puasa ada dua. Satu, niat. Kedua, kena menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Dan ada perkara yang tak batal puasa tapi makruh. Jadi kita kena ada ilmu, tuan-tuan. Dan ilmu ni dia pair dengan zikir. Sebaik-baik puasa, dan kita bawa sifat malaikat dalam diri. Salah satu maksud puasa, kita nak bawa sifat ketaatan malaikat dalam diri kita. That's why bulan puasa ni digalakkan berpuasa siang hari dan beriktikaf di malam hari. Iktikaf ni pun nak bawa sifat malaikat dalam diri kita. Jadi malaikat ni dia tak makan minum, tak ada syahwat, dia berzikir. Jadi buat hubungan dengan Allah Ta'ala, barulah kita dapat hakikat puasa yang mutlak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, tuan-tuan yang mulia, nak dapat hakikat puasa, kita kena tunaikan hak. Puasa ni bukan setakat duduk dalam gua, tak makan tak minum, tapi kena gotong royong, bantu membantu. Banyak hadis bagi tahu kelebihan kita bantu orang lain, yang mana kalau kita bagi makan orang buka puasa, kita akan mendapat pahala yang sempurna tanpa mengurangkan pahala dia. Allahu Akbar. Malahan ada hadis menggalakkan seorang majikan meringankan beban orang berpuasa. Jadi kena ada ikram muslimin, tunaikan hak, sedekah, bantu-membantu, berkongsi juadah dan sebagainya. Barulah puasa kita sempurna. Hablum minallah, hablum minan nas. Yang kelima, tuan-tuan yang mulia, jadi 6. Nak dapat hakikat puasa ni, kita kena ikhlas lah. Sebab puasa ni satu amalan yang orang tak nampak. Semayang orang nampak, baca Quran orang nampak Tapi puasa ni, kalau kita duduk dalam bilik air minum air, orang tak tahu. Hanya Allah je yang tahu. That's why puasa ni dia betul-betul nak jaga ikhlas kita. Kita
kita buat hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi usahakan puasa dengan ikhlas. Akhir sekali tuan-tuan yang mulia, dalam puasa pun kita kena buat juga kerja dakwah. Yang mana Nabi bagi tahu kalau ada orang mengumpat, kita kena dakwah dia, hentikan mengumpat tu. Bagi tahu pada dia kenapa kena berhenti, sebab saya sedang berpuasa. Kena syiar, kena bagi tahu orang, saya sedang berpuasa, maka kamu jangan buat maksiat depan saya. Saya nak jaga mata saya nak jaga telinga saya nak jaga lidah saya nak jaga fikir saya nak jaga tangan saya, kaki saya. Dan kita dakwah mereka. Dan ulama bagi tahu di bulan puasa kalau kita buat usaha ziarah, hati manusia sangat lembut. Kita jumpa dia, yang bagi tahu kita datang kerana Allah, kita datang nak cerita tentang kehebatan kebesaran Allah. Hati manusia ni sangat lembut bila bulan puasa. Jadi itulah 6 cara untuk kita dapat hakikat puasa yang sempurna. Akidah kena betul, solat jangan tinggal, kena ada ilmu dan zikir, kemudian tunaikan hak orang lain juga waktu berpuasa, ikhlas, dan akhir sekali kita dakwah, tuan-tuan. Boleh, insyaAllah. Yang baik dari Allah, yang kurang atas kelemahan diri saya, minta ampun pada Allah, minta maaf pada semua. Selamat berlari dalam cahaya. Woha.